Taubat. Saya dah taubat Ustaz. Dulu saya tikam nombor ekor semua saya buat. Sekarang taubat Ustaz. Sebab tak pernah kena. Sudah, itu bukan taubat. Itu sebab tak pernah kena. Makcik dah taubat makcik? Ya Ustaz, dulu makcik free hair, sekarang hair free. Lah, saya tutup aurat dah sekarang Ustaz. Sebab uban banyak Ustaz. Kalau tak tutup nanti orang kata puaka ni yang rapik Ustaz. Itu bukan taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, Jumaat Asy-Syakirin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya berbisik dalam hati saya, apa khabar sahabat lama saya, namanya Pak Yah. Pak Yah ni dulu bekas pemandu saya. Kemudian dia sakit buah pinggang, dia pun rehat lah. Selalu juga saya pergi tengok dia di rumah dia. Okey. Kemudian tertanya dalam hati, Pak Yah ni dah lama juga aku tak jumpa dia. Tadi dia orang telefon, Pak Yah meninggal. Sebab tu tuan-tuan, jangan tunggu besok nak pergi ziarah orang sakit. Jangan tunggu dengar cerita dia sakit, nantilah. Dengar cerita dia sakit, nantilah aku pergi ziarah. Tup mati. Allah, cadangnya nak Allah baru nak pergi tengok dia, tak sempat juga jumpa. Padahal hamba Allah tu stroke dah 6 tahun. Takkan 6 tahun kau sibuk. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat tentang kepentingan menziarah orang sakit. Ada 5 hak yang Nabi SAW sebut. Hak sebagai seorang Muslim. Hak dia, bila dia bagi salam, jawab. Dia ada hukum pula menjawab salam. Kalau saya dengan tuan-tuan seorang demi seorang, maka jawab salam tadi wajib. Bila bagi salam, Assalamualaikum, seorang wajib, yang seorang lagi jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau seorang bagi salam, saya seorang, yang jawabnya ramai-ramai macam tuan-tuan malam ni, maka dia jadi fardu kifayah. Seorang jawab, yang lain tak payah. Taklah payah semua kena jawab. Itu hukum dia. Sebab ada orang yang dia suruh ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawabnya seorang dua je, tak dengar pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu pun ada juga. Dia jawab sebahagian tu pun dah memadai dah. Bukan mesti semua kena jawab, memadailah sebahagian menjawab. Yang kedua, bersin. Bila dia bersin, jawab. Itu pun kalau dia jawab. Hashim, datang si Hashim, kamu panggil aku ke? Dah, aku bersin. Dia pun jawab Alhamdulillah, maka kita pun jawab Yarhamkallah. Kalau dia pun sorry, Hashim, sorry, excuse me, tak, maka tak payah jawab. Pasal apa? Pasal dia tak jawab dengan Alhamdulillah. Yang ketiga, iyadatul marid, menziarah orang sakit. Kalau yang ditanggung, kalau yang menanggung, wajib ziarah.
Siapa sakit? Mak, ayah, adik, anak, kakak, abang, cucu, tok wan, opah, nenek, ayah, cak sakit. Dia orang tu tanggungan kita, mereka pun menanggung kita, wajib ziarah. Tapi kalau yang sakit itu bukan tanggungan kita, sunat menziarahinya. Maka bila kita ziarah orang yang sakit, 70,000 malaikat mendoakan kita. Datang waktu pagi sampai petang, malaikat masih mendoakan kita. Datang waktu petang sampai subuh besok pagi, malaikat masih mendoakan kita. 70,000 malaikat mendoakan kita. Yang keempatnya, wa itba'u janaiz, mengiringi jenazah, mengikuti jenazah. Maka tuan-tuan, sunat kepada kita mengikuti dia. Sampai ke mana Ustaz? Sampai ke kubur. Kalau saya semayang mayat saja boleh, tapi kalau kau nak dapat pahala yang besar, seolah-olah satu bukit Uhud, seolah-olah 2 bukit Uhud pahalanya, ziarah dia sampai dia ke kubur. Itu menziarahi orang yang mati. Yang kelima, ijabatud da'wah. Bila dia memanggil kita untuk jamuan kenduri. Kalau kenduri kahwin itu wajib. Kalau kenduri yang lain-lain hukumnya sunat. Baik, itu 5 hak orang Islam terhadap kita. Selesaikan. Masalah kita sekarang nak memenuhi 5 sekarang ni ada syarat tambahan. Nak memenuhi 5 tuntutan hak orang Muslim ni ada syarat tambahan. Apa syarat dia? Kalau geng aku pergi, kalau tak geng aku tak nak pergi. Ini nama dia apa? Budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama dia. Hari ni nak ziarah orang mati, tengok dulu warna apa bendera dia. Nak tengok orang mati, tengok dulu bendera dia apa. Sama bendera on, lain bendera padan muka. Mana budaya Islam, mana budaya yang Nabi SAW terapkan kepada kita. Tak ada semangat yang membawa kepada perpecahan. Yang bawa ialah berkasih sayang, berkasih sayang, berkasih sayang. Maka jangan tunggu besok. Satu. Jadi pelajaran pertama kita malam ni, jangan tunggu besok. Kalau nak ziarah orang sakit, pergilah ziarah. Satu. Yang kedua, taubat. Jangan tunggu besok. Wasari'u, Allah kata bersegeralah, cepatlah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu minta ampun daripada Tuhan kamu. Nama dia apa? Taubat. Apa kelebihan minta ampun? 10, 11, 12 surah Nuh. Surah Nuh, Allah bagi tahu siapa yang minta ampun, Allah Ta'ala bagi pada dia beberapa keistimewaan. Pertama, Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia, diturunkan hujan yang mencurah-curah padanya. Rezeki yang baik, barakah, diturunkan kemakmuran. Hujan mencurah-curah. Nombor 1, kebaikan dia apa? Diturunkan keberkatan. Lambang dia ialah hujan yang mencurah-curah, nama dia midrarah. Tuan-tuan, sekarang ni hujan macam-macam turun. Ada hujan yang panjang, dia lebat tidak, apa pun tidak, renyai sepanjang dah 4 jam hujan je. Jadi kalau hujan yang macam itu, tuan-tuan bacalah doa, mudah-mudahan hujan tadi stop lah. Hujan tu panjang daripada pagi tadi hujan sampai petang. Petang pula membawa ke malam. Ni banjir kan ni. Baca doa dia. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Cuba ulang balik. Alhamdulillah, makan kismis banyak. Ingat sekali aja, ingat. Jadi bila baca doa tu, Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang tuan-tuan nak bawa hujan tu pergi mana? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, stop.
Orang belah sana pun baca juga Allahumma hawalaina, pergi belah sana udah menang hujan tu, mana tu nak pergi ni. Okey, baca doa. Semalam saya ceramah di mana? Semalam di Alma Permatang di Bukit Mertajam. Daripada maghrib hujan sampai tempat ceramah di Padang pula hujan pula. Saya kata jomlah kita baca doa, Nabi ajar dah. Saya tanya laut belah mana laut? Laut belah belakang tak? Baik, kita baca sama-sama. Allahumma, tak ada seminit berhenti dengan izin Allah. Mustajab doa ni tuan-tuan. Hafal doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ada hujan yang jenis lebat, nama dia saib. Memang lebat sungguh ni hujan ni. Kalau 2 jam KL banjir habis kita ni. Maka kalau hujan yang sayyiba macam ni, dengan petir dia, dengan ribuk dia, dengan lebat dia, maka tuan-tuan baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ulang balik. Allahumma. Ayuh, ini makan kismis ni sebotol sehari ni ajar apa pun ingat ni. Alhamdulillah. Baik, itu yang kata bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Disuruhnya minta ampun sebab apa? Nombor 1, akan diturunkan hujan yang membawa rahmat pada kita. 2, akan dicukupkan harta. Apa kelebihan orang yang bertaubat? Allah sebut dalam surah Nuh, dicukupkan harta pada dia. 2, akan dijadikan anak-anaknya anak yang saleh, salihah. 3, akan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mengandungi kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ada 5 kelebihan yang menunggu sesiapa yang bertaubat. Kenapa nak tunggu sampai besok? Mati sebab taubat macam. Nombor 1 kata Allah, siapa yang bertaubat, Allah Ta'ala akan bagikan kepada dia kebaikan, rahmah, barakah, tuan-tuan. Maka hujan itu lambang rahmat, hujan itu lambang barakah. Allah turun mencurah-curah, tuan-tuan. Oh, aktif sungguh ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak jemu orang mengaji ni. Tuan-tuan tak jemu ke dengan ceramah ni? Saya nampak tuan-tuan ni lapar ni. Lapar terbahagi pada 2. 1, lapar makan. Lapar makan, di luar ni banyak makan. Saya nampak, saya ingatkan restoran, kedai vape pun banyak tuan. Saya lapar ni, tengok-tengok Adin cari makan tu Faiz, tengok bukan kedai makan Ustaz. Lapar, makan. 1 lagi, lapar yang dipanggil sebagai lapar ruh yang lapar. Ruh yang lapar, makanannya ialah majlis ilmu. Kalau lapar fizikal, jasmani, makanlah. Kalau lapar rohani, nama dia ialah, makanannya ialah majlis ilmu. Dan tuan-tuan ni adalah orang yang lapar. Lapar apa? Laparkan ilmu, barakah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Yang kedua, Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang bertaubat itu harta yang cukup. Saya datang dulu berapa kali dah surau ni noh. Banyak kali noh. Sepanjang bukit tu kata aku dah main dah surau ni. Tengok berada jaga parking aku dah agak dah. Memang dia ni kenal apa sekarang tu. Hak kurih nama apa ke Jukunin. Nak buat masjid, nak buat surau lain, nak buat 3 tingkat, Allahu Akbar. Asal datang ceramah, kita akan melancarkan kutipan. Kita akan melancarkan kutipan. Kita akan melancarkan kutipan. Taknya buat-buat lagi Ustaz, oi. Asal datang kutipan. Asal kutipan datang. Mana kami ada duit Ustaz, oi. Tuan-tuan, taubat, Allah bagi duit. Taubat. Saya dah taubat Ustaz. Dulu
Dulu saya tikam nombor ekor semua saya buat. Sekarang taubat ustaz. Sebab tak pernah kena. Sudah, itu bukan taubat. Itu sebab tak pernah kena. Makcik dah taubat makcik? Ya ustaz, dulu makcik free hair, sekarang hair free. Lah, saya tutup aurat dah sekarang ustaz. Sebab uban banyak ustaz. Kalau tak tutup nanti orang kata puaka ni yang rapik ustaz. Itu bukan taubat. Bagaimana Allah nak mencukupkan rezeki? Tuan-tuan jangan takutlah tuan-tuan nak sedekah ni tuan-tuan ni. Berapa banyak jaminan untuk yang kita bersedekah. Allah jamin tuan-tuan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Kalau Allah kata dia ganti balik harta yang kita sedekah, dia mesti ganti. Ma anfaqtum syai' fahuwa yukhlifu. Apa jua yang kamu beri kepada jalan Allah, aku ganti. Siapa cakap? Allah. Apa jua yang kamu bagi pada jalan Allah, aku ganti. Takut apa tuan-tuan? Tuan-tuan bagi hari ni RM10, semalam RM10, minggu lepas RM100, Allah mesti ganti. Tak ada pun ustaz, sama je ustaz. Tuan-tuan, Allah ganti ni kita tak tahu bentuk dia macam mana. Tapi Allah kata dalam surah Nuh, bila kamu taubat, aku mesti bagi. Macam mana bentuk kita tak tahu. 2 minggu lepas satu cikgu pencen dia kata, ustaz, saya datang ni nak jumpa ustaz. Kenapa? Ustaz kan buat sekolah di Sungai. Ya, saya nak sedekah lah. Saya kata, makcik ada duit ke? Ada ustaz. Tak sangka-sangka ustaz. Kenapa pula? Adik makcik mati. Bila mati apa semua ustaz, makcik dapat duit ustaz. Pusaka. Lah, ingat kata ada apa dah. Adik tu pun tak tahu duduk tak mana, mati dapat kepada makcik pula. Lama terpisah tak. Allah Ta'ala bagi rezeki. Silat-silat belakang rumah kita ada emas. Mana nak tahu. Zaman sekarang zaman orang mendulang mah. Mah tak jual lagi. Yang jual laku tu kuali tu. Tu kompom laku dah tu ada. Mah belum jumpa. Orang semua pakai nak pindah ke Kelantan dah sekarang ni. Pasal apa? Nak melombong mah. Allah tak tahu. Kita tak tahu Allah nak bagi rezeki macam mana. Sungai belakang rumah ada mah tak? Taubat dulu. Urusan lain serah pada Allah. Taubat dulu. Urusan mencukupkan rezeki adalah urusan Allah. Nak taubat apa ustaz? Ya, kita tak mencuri, kita tak berzina, kita tak merompak. Tapi kita duk tengok benda tak elok dalam ni. Ni, taubatlah. Saya tak mencuri ustaz, tapi duk tengok. Duduk adu jamillah. Ni parah ni tuan ni. Kak Som. Kak Som. Daripada tengok Jamilah tu, baik tengok Abang Jamil sebelah tu. Ni dengan Abang Jamil sebelah, kita tak tengok, duk tengok Jamilah tu pasal apa? Tak ada kerja. Yang ni yang paling banyak masalah ni menentang ni. Bila nak tobat? Bila nak tobat? Kalaulah macam mana lamanya kita tengok toktik. Kalaulah masa yang kita lama mengharungi muka buku, mengharungi X, Instagram, mengharungi macam-macam ni toktik lah apa bala ni berjam-jam sehari. Kalaulah kita baca Quran jumlah masa yang sama, hafal dah Quran dah. Hafal dah. Macam mana tuan-tuan hafal Yasin? Tiap minggu baca. Baru seminggu sekali baca. Boleh sambung Yasin, padahal susah tu. Juzuk 22, 23 tu. Juzuk atas tu 20. Tak percaya? Cuba sambung. Yasin. Sambung. Allahu Akbar. Susah nak hafal tu. Tak payah cakap lah ustaz, senang ustaz. Pasal apa senang? Pasal tiap-tiap minggu baca. Bayangkan kalau tiap-tiap baca, tiap-tiap jam baca Quran, agak-agak hafal tak? Hafal tuan ni. Tapi sayang, Quran tak menarik. Yang menarik menatang ni. Pasal apa menatang ni? Macam-macam cerita ada ustaz. Cerita arti bercerai, cerita arti nak bercerai tak jadi, cerita arti mengandung, cerita arti beranak lah, apalah semua ada ustaz, seronok ustaz. Cerita bola ustaz, penalti tak masuk lah, apalah seronok ustaz.
Penalti tak masuk macam pernah dengar je Ustaz, tuan. Tenangannya sampai ke bulan, tuan. Allah, sebab tu macam mana nak bagi baik tengok menatang ni? Maka tengoklah dengan isteri kita. Duk sebelah-sebelah tengok. Abang tengok apa bang? Ustaz Wadi. Ceramah Ustaz Wadi. Habis Ustaz Wadi. Yang tu Ustaz apa pula? Ustaz Razif abang tak minat ni. Tolak ke atas pula Ustaz Azhar abang minat. Jadi baik tak isteri sebelah? Baik tengok Ustaz Azhar, tengok Ustaz Haryanto, tengok ni. Habis-habis Ustaz Haryanto keluar gambar pula perempuan duk gedek. Astaghfirullahalazim, aku baru balik surau Jumaat. Astaghfirullahalazim. Cepat naik ke atas tu. Isteri sebelah. Isteri pun ke dapur bancuh kopi ala Kazim, dia cari balik. Sudah ni parah ni tak ni. Taubat di segala-galanya taubat. Siapa yang taubat ni kata Allah, Allah cukupkan harta dia. Nombor 3, Allah Ta'ala beri kepada dia anak yang soleh. Ni adik kita ni, tuan-tuan ingat senang duduk depan ni, 5 orang ni. Ni adik kita ni, 10 orang depan ni. Seorang main hidung, seorang main kaki. Kuku kenapa? Ni baju biru, kenapa kuku? Dia nak potong kuku, kaki, guna gigi tu, angkat kaki. Saya kalau potong kuku tangan, jari tangan ni boleh gagah lagi. Ni kaki tau, dia angkat kaki, astaghfirullahalazim. Ganas adik kita ni. Ada setengah orang macam tu, dia potong kuku. Lempar atas kapet. Sehari kita sujud, melekat ke ni, bola sabit kat dia. Apa benda ni? Kuku. Balik rumah isteri tanya, kenapa kedahi abang tu siapa dah menjadak tu pergi buang kuku ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, anak soleh ni tuan-tuan ingat senang depa ni nak main masjid surau ni. Tanya seronok datang surau. Tok siap garang. Tok imam tak mesra pelanggan. Tok siap garang, tok imam tak mesra, tok bilai mikrofon ni dia punya. Tak ada siapa boleh pegang. Apa yang menarik tuan? Adik baju biru ni baru pegang sikit. Hai. Letak tu dia. Belum masuk Jumaah lagi garang. Sembayang diam-diam, bising. Bapak tak datang, kamu datang bising tampok. Itu Jumaah pula tuan-tuan. Nampak je. Sebab apa? Musim doyan. Bila musim doyan, ramai berani nampak. Sebab zaman boleh bayar. Tapi anak-anak tuan-tuan dididik untuk sini. Bayangkan tuan-tuan, saya sampai tadi tengok dia orang duk periksa meja semua, UPSR semua ni, UPKK semua ni. Allahu Akbar. Besok siap surau kita ada bangunan kafa. Agak-agak sempat siap tak? Sempat tak sekolah? Tak sempat. Sekarang dah jauh apa? Jelima tak siap mentang tingkatan 1 tak ada sekolah tapi boleh sembahyang. Ia nak sembahyang, nak imarah dia orang ni tuan. Yang tuan-tuan duk marah siapa dia orang? Bising, jangan marah. Relax. Tak ada apa pun, tetapi ada benda yang menarik mereka datang. Sebab apa? Mak bawa, bapak bawa. Tadi saya duduk sebelah tadi, satu anak tadi duduk atas tempat menyandar tu, relax, menyandar gini. Bapak sebelah, abang sebelah. 2 anak dia bawa atas. Seronok bawa anak ke masjid, bawa anak ke surau. Mudah-mudahan bila besar, bila dewasa, ingatan mereka terhadap surau dan masjid tak akan lupus. Sebab ini adalah tempat permainan mereka. Nanti bulan Ramadan lagi seronok tuan-tuan, tempat makan mereka. Kau orang puasa ke tidak? Tak ada pakcik, balik. Jangan. Budak-budak makan sini, makan sini. Bagi tuan-tuan. Siapa yang rajin basuh pinggan, pakcik belanja. Sirap. Tuan-tuan bagi saja kerja kat budak-budak ni tuan-tuan, bersih. Okey, siapa dia di sini yang boleh vacuum carpet? Saya sampai ke dalam jamban dia orang vacuum tuan.
Saya tengok tadi ada anak tuan-tuan dia pakai Shabab Crew. Ini apa pula jersey ni Ustaz? Ini jersey geng masak. Geng masak tuan-tuan, baru umur 10 tahun. Wah, hebat tuan-tuan perancangan tuan-tuan. Mudah-mudahan anak yang soleh ni lahir daripada mak bapak yang taubat, yang tak bawa benda haram masuk dalam rumah, yang tak makan benda haram, yang sediakan benda yang halal pada anak-anak dia. Aku taubat, Allah Ta'ala bagi anak yang soleh, masih mendoakan pada kita. Doa daripada mereka itu berpanjangan sampai hari kiamat tuan-tuan. Okey, berhati-hati ni. Susah-susah juga, haram tak ambil. Memang susah, tapi benda haram aku tak ambil. Pergi kerja, jumpa lori konsep terbalik, mengelempang lori tin Milo, susu semua dah. 2 tin Milo dia buat balik ke rumah isteri dia. Masa bila saya order Milo bang? Oi, Milo banyak lagi. Allah, lori terbalik. Abang dapat 2 tin. Bolehkah ambil bang? Hai, imam 8 tin. Sudah entah. Ni bukan imam sini ni Afrika. Kalau imam 8 tin, abang 2 tin kira okey Jangan. Pulangkan balik bang. Sian kat anak kita bang. Sian kat anak kita. Tu, hadut makan di luar. Kita tak kisah tuan-tuan, kita insya-Allah halal. Ni hak Muslim. Ni hak Muslim ni. Tak nama halal pun. Tapi yang kita duk sebut sekarang no pork no lard. Muslim friendly. Tak ada halal pun. Tapi dia letak situ logo Muslim friendly. Makanan mai lawan Muslim. Kami tak ada sedia babi. Oh sudah, hari ni beratur panjang pula. Beratur panjang mengalahkan pergi masjid. Lapar sungguh makcik ni. Pakai tudung lagi beratur. Dia kata halal apa ustaz? Saya nampak halal, saya balon. Lagipun yang ambil order pakai tudung, budak Indon. Cashier pun pakai tudung ustaz. So what? So what kau cakap? Memanglah tak ada babi. Babi ni tak boleh sebut lembut. Memanglah tak ada babi. Memanglah tak ada babi. Tapi bulu dia, minyak dia, engkau ada kaji ke? Kalau betul-betul aku tak nak makan, tak ada pensijilan, tak ada pengesahan, tak nak, aku sayang badan aku. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Aku balik, aku masak sendiri di rumah, lagi puas hati. Mudah-mudahan Allah kurniakan anak yang soleh pada kita. Dan yang ketiga, yang keempat, syurga untuk orang yang bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luahnya syurga ni seluah langit dan bumi. Ustaz, kalau ramai-ramai masuk syurga muat ke ustaz? Sejak zaman Adam ustaz sampai sekarang ramai mana muat ke? Kak, syurga ni macam bukan macam masjid kita. Masjid kita ni datang lagi 1000 henti kan hentai. 1000 lagi orang datang. Tak muat. Bersyukurlah yang mana datang ni. Bersyukurlah yang mana ada ni. Nasib baik ramai ni je datang. Jangan duk komplain dah. Banyak ini je datangnya. Lantak je lah. Buat je lagi 1000 datang. Mana nak duduk? Adik ni kompon duduk atas meja ni tuan-tuan. Hak bawah meja ada, atas meja ada. Dah ramai benar. Bersyukurlah Allah Ta'ala bagi banyak ni. Redalah. Kalau 1000 lagi datang, adik kita yang baju kuning berada, yang jaga parking, dia pun kena tolak minta ni. Penuh. Minta maaf, penuh. Tengok Facebook saja. Nasib baik dia ni buat FB live, YouTube, buat TikTok, buat live ni, seluruh kawasan ni tengok. Sebab tu ramai tak datang, sebab tengok di rumah tak nampak. Kalau lah demo ni tak buat Allah. Tapi syurga bukan macam tu. Syurga muat. Tak ada malaikat yang jaga syurga minta maaf ya. Minta maaf, syurga penuh minta maaf. Ya makcik, syurga penuh makcik, minta maaf makcik. Minta maaf sangat ya, penuh. Seorang aja malaikat, makcik seorang. Makcik daripada keramat.
Jauh keramat ni, malaikat oi tolonglah. Seorang je makcik. Seorang je lagi. Makcik tengok ada yang last sekali. Penghuni syurga yang last sekali. Punggung dia betul-betul tang sliding door makcik. Kalau makcik duduk lagi tak boleh tutup sliding tu makcik. Istilah itu, kata-kata tu tak ada tuan-tuan. Masuklah. Takkan ada dalam syurga malaikat kata minta maaf, syurga penuh. Tak boleh masuk, penuh ya. Tutup. Fully book. Tak boleh lah, penuh. Atau kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka kosong makcik. Istilah tu tak ada. Okey, dah masuk isyak belum? Isyak pukul apa? 8.12 sekarang 8.5 minit. Saya waktu saya belajar dulu, ustaz saya garang kan. Garang gila. Gila pun tak garang macam ni tuan. Garang sungguh-sungguh. Bila dia mengajar tu ketok-ketok-ketok tuan. Garang sungguh lah. Awaknya garang sangat ustaz ni. Dia penampar tu pergi balik tu. Pam sekali. Hui. Nasib baik pergi balik. Kalau tak pergi balik, pam. Balik begini tuan ni. Oh, garang. Dia pula tak suka pakai jam. Dia hanya tengok jam depan dia, jam dinding tu. Saya ni jahat tuan, kami ni jahat. Pergi ambil kerusi, pergi potong jam tu, bagi cepat. Dia tengok masa dah tamat tuan. Jadi tuan-tuan pun ubah jam tu pergi 8 suku tuan. Habis ustaz tu awal tuan. Itu zaman saya dululah. Garang sangat ustaz. Tapi kalau tak garang macam dia tuan-tuan, entah jadi apa saya tuan. Kalaulah dia tak garang, kalaulah dia tak rotan, kalau dia tak penampar tuan-tuan, agak-agak jadi apa saya tuan. Sekarang ni cikgu nak rotan, tak boleh, nak marah, tak boleh berdiri atas kursi, tak boleh keliling padang, tak boleh. Atau budak je mana tuan. Ni bawa pisau ke sekolah tuan. Zaman kita jangan, tak dapat sifir 4x8 diri atas kursi. Zaman sekarang jangan, mak datang, kamu pula cikgu berdiri atas kursi, cikgu pula berdiri entah ni. Oh, harga betul entah ni. Allah Ta'ala kata apa? Bersegeralah kamu minta ampun, sebab disediakan syurga pada kamu seluas langit dan bumi. Allah kata masuklah syurga, fastabiqul khairat, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berlumbalah buat ibadat. Mai cepat, taubat, aku nak bagi syurga. Neraka tak pernah panggil. Oi, marilah masuk neraka. Ada ayat Quran. Saudara, masuklah neraka. Mana ada tuan? Ya ada, marilah masuk syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Panggil orang masuk syurga. Marilah masuk syurga sob. Tak nak. Nak mana? Neraka. Ni parah ni. Hayya 'alas salah, mainlah sembahyang, tak nak. Main bola tadi. Hayya 'alal falah, marilah berjaya, tak nak. Pasal apa? Saya nak main. Main saja tuan-tuan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan falah, yuflih, muflihun. Perkataan falah ataupun yang seumpama dengan dia ada 40 kali. Kan? Allah sebut apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang berjaya. Orang berjaya dalam Quran Allah Ta'ala sebut 40 kali. Sebab tu orang Melayu kalau nak berjaya dia selalu buat 40. Selalu begitu. Ada orang cakap apa buat 40. Rupanya mereka duk kaji Quran. Allah sebut 40 kali tentang berjaya aja. Maka mereka pun bila baca Yasin 40. Bila cakap 40. Bila buat 40. Salah kan? Tak salah. Perkataan berjaya lagi satu dalam Quran, nama dia fauz. Fauzun, faz, faqad faz, fauzi. Maka fauz ini diulang sebut 29 kali. Satu Allah Ta'ala sebut muflih, falah. Satu lagi Allah Ta'ala sebut fauz. Dua-dua membawa maksud yang hampir sama. Serupalah juga perkataan naba.
Naba dalam surah Al-Maidah misalnya, pada ayat yang ke-27 28 Allah cerita watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Naba maknanya berita, surah An-Naba. Satu lagi khabar. Naba berita yang besar, khabar berita kecil. Naba, Allah Ta'ala kata in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau kamu orang fasik bawa satu berita yang besar, siasat. Satu lagi berita nama dia khabar. Khabar ni berita kecil, tak payah ambil tahu. Naba tu berhati-hati. Sebab berapa banyak orang yang jatuh fitnah, jatuh rosak, jatuh masalah bila dia tak siasat naba itu, tuan-tuan. Kita kalau baca Quran, tuan-tuan, mentadaburkan Quran, kita seronok, tuan. Hujan ada 7 nama. Cari balik 7 nama ni apa? Rumah ada 4 nama dalam Quran. Kenapa Allah menamakan Quran rumah saja ada 4 jenis? Hujan ada 7 jenis. Baca ada 2 jenis. Belajar, membaca ada 2 jenis. Berjaya ada 2 jenis. Cerita, berita ada 2 jenis. Bila kita fasih tentang Quran, memahami Al-Quran, Masya Allah, kita akan jadi orang hebat. Sebab tu Allah kata wasari'u, satu lagi fastabiqu. Yang kedua, jangan tangguh-tangguh taubat, sebab kita tak tahu bila mati. Yang ketiga, jangan tangguh besok. Apa dia? Ibadah. Tadi saya baca ayat dekat televisyen, tuan-tuan tu. Baca dalam TV, tuan-tuan tu, dia sebut di dalam Al-Quran ada manusia yang kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila dia tengok api neraka, dia bunyi api neraka tu, dia dengar, dia cakap kat Tuhan, Rabbana, Tuhan kami, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar bunyi neraka, kami takut, farji'na, balikkan kami semula. Nak buat apa? Nak amal salihah, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin hari ini neraka dah ada, syurga dah ada. Satu, 2, 3, 4 habis. Maknanya 4 rakaat. Kalau maghrib 3, boleh faham? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, yang kedua, yang ketiga tuan-tuan ialah beramal soleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran akan orang-orang yang tak buat ibadat di hari kiamat akan menyesal. Di dunia tak buat, di hari kiamat menyesal. Sebab apa menyesal? Mereka dah mendengar, mereka dah nampak neraka, dan mereka akan dihumban. Minta pada Allah, farji'na na'mal salihah, balikkanlah kami ke dunia, kami nak buat amalan. Hari ini kami jadi yakin sungguh dah. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau ada qada yang belum buat. Jangan duk dengar cakap orang siapa yang tinggal sembahyang tak payah qada tadi. Sebab Nabi tak pernah qada. Nabi tak pernah qada sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang. Bila dia nak qada? Ya hang tu tinggal pada muda sampai ketua, tiba-tiba tak qada sembahyang. Qada puasa, zakat, jangan tangguh. Allah Ta'ala ni dia bagi pada kita di hidayah, cuma kita tak perasan. Dia suruh kita taubat, dia suruh kita buat ibadat, dia suruh kita buat qada. Bila tak? Malam tak boleh tidur. Ada orang malam-malam tak boleh tidur. 2 hari lepas ada satu makcik, dia kata, "Ustaz tolonglah, apa doa makcik? Makcik ni anxiety, tak boleh tidur. Tak boleh tidur Ustaz, tak tahulah, tak boleh tidur." Saya kata, makcik banyak fikir, makcik ni overthinking. Bila overthinking, awak tak boleh shut down pemikiran awak, tak boleh offline. Bila tak boleh shut down, awak berfikir. Itu kata doktor. Kalau doktor kata apa? Terlalu banyak berfikir. Datang ahli falsafah pula kata, kalau tak nak berfikir, kalau tak nak anxiety, benda yang tak penting jangan masuk dalam kepala otak. Buang separuh hak tak penting tu, buang. Dan yang tak penting jangan masuk dalam pemikiran. Sebab tu kita jadi overthinking. Lu tengok Ustaz Kazim ni, betul-betul bini dia berapa, tak payah masuk pemikiran, tak payah masuk. Pergi sembahyang, dengar ceramah, duk tengok telekung orang depan, telekung Vietnam ke Medan, telekung tak payah masuk makcik oi. Duk di rumah, duk menung, cantik betul bunga dia. Lama dah cari telekung bunga macam tu, mana dia cari? Tak payah fikir. Benda yang tak penting jangan masuk dalam kepala otak. Pejam mata, tutup telinga, jalan. Ini semua nak tengok ni, menantu dia kerja apa, semua tengok. Sampai ke malam fikir. Menantu dia tu gemuk, yang isterinya kecil, tahan ke menung, tak ada kerja. Sebab tu kita jadi overthinking. Itu kata ahli falsafah. Awak kena buang benda yang tak penting, awak kena buang benda yang tak ada faedah, fikirkan yang faedah saja supaya awak boleh tidur. Mai hak jalan mudah, ini pil, ini ubat tidur, kau balon. Tak cukup sebiji, kau balon 2. Tak cukup 2, kau balon sepapan.
Kemudian kami akan carikan papan macam mana nak tutup keranda engkau. Tapi bila mari pada orang lain, ada sebab Allah tak bagi makcik tidur. Pukul 2 jaga, pukul 3 jaga ustaz nak tidur balik tak boleh ustaz. Dia suruh makcik semayang. Dia suruh qada semayang. Dia bagi peluang tu, qada. Kalau semayang makcik dah qada ustaz, apa yang makcik nak buat dah habis qada, sunat makcik. Ada sebab Allah Ta'ala bagi sakit supaya kita ingat pada Allah. Kalau sihat mana ingat? Lupa je. Tapi dengan sebab sakit, Allah. Nampak tu. Satu hospital dengar, Allah, nampak tak ni. Kalau sihat, hore, nampak nu stadium. Tu sihat. Satu stadium dengar, hore, harimau. Mai sakit, hospital. Allah, nampak tak ni. Bila isteri ambo abang waktu sihat jarang sebut Allah, waktu sakit Allah aja. Allah lagi panjang Allah dia kena beletek dengan isteri dia. Sebab itu Allah bagi sakit. Bila sakit teringat semayang, bila sakit teringat sedekah, bila sakit teringat mati, bila sakit teringat nak berwasiat, bila sakit teringat utang. Teringat utang. Dan nanti pergi surau, bapak ada hutang dengan surau Asy-Syakirin. Bila ayah hutang? 2 tahun lepas, RM100. Ayah minta hutang dengan siapa? Bendahari tak? Ayah cilok tabung surau. Allah, lepas sembahyang subuh orang dah balik, ayah nak beli susu kau lah. Ayah curi macam mana? Dengan lidi penyapu, bubuh gam, duk mancing, dapat 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata ayah. Sekarang juga engkau pergi bayar, akan berdosa besar aku tu, kau top up lagi 200. Buhlah tabung tu balik, ganti balik. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu perkara yang keempat yang jangan tangguh, apa dia? Hutang. Kan Nabi sebut dah, nafsul mukmin mu'allaqah. Nyawa, roh seseorang mukmin mu'allaqah, tergantung dia. Sehinggalah dia membayarkan hutangnya. Sehinggalah dia bayar hutang. Tuan-tuan jangan buat bodoh pula. Lalu kedai tengok tak bayar hutang kat kedai. Jangan buat bodoh pula tuan-tuan. Jumpa kawan di surau buat tengin. Tahu tengin? Bodoh. Hutang 100 tak bayar. Bawa anak-anak makan tom yam. Boleh. Tak tahu kan mati besok, bergantung kau, roh kau. Tak diterima ibadat selagi tak bayar hutang. Macam mana nak cari di hari kiamat? Jadi bang, jangan tanggung besok bang. Ustaz, kalau saya tak ada duit nak bayar hutang, macam mana saya nak buat? Minta halal. Berapa sen nama hutang dia? 1 juta. Tak boleh bang. RM1 boleh halal bang. Kena 100,000, 50,000 jangan bang. Sebab tu kalau kita nak hutang dengan orang fikir, mampu tak aku bayar? Tak bayarlah, tak payah hutang kalau aku tak mampu bayar. Duduk dia. Budayakan menjadi qanaah. Kereta kita dah ada geran di tangan, elok, syukur. Tak ada hutang-hutang, ada geran di tangan, boleh balik kampung selamat sampai ekong pula sejuk. Sudah. Dan kereta kau lama din. Dah 6 tahun, 7 tahun din. Ni baru punya din. Skrin besar din. Kau boleh tengok TV tau. Sambil buat kereta tengok TV din. Bawa lori kau din. Hutang 9 tahun lagi pula tak bayar lah. Akak-akak kalau anak kita baru kerja, tak payah paksa dia beli rumah. Bila kau nak beli rumah, Mat?
Belilah rumah. Sampai bila nak berhutang? Sampai bila kamu nak menyewa? Sewalah bagus. Tak ada hutang. Ustaz kalau tak ada kereta, macam mana pergi kerja? Naik motor, naik Grab pun masalah. Simple punya hidup. Hutang tak ada. Orang yang paling tenang sekarang ialah orang yang tak ada hutang. Orang yang paling susah hati orang banyak hutang. Balik nanti sampai di rumah pukul 9, anak cakap, ayah, tadi ada Cina perabot datang. Dia nak apa? Dia kata tilam ayah tu dah 3 bulan tak bayar. Besok dia ambil tilam tu. Agak-agak tuan-tuan lena tidur atas tilam. Tilam tak bayar tuan-tuan. Allah. Macam mana nak jadi orang yang simple punya hidup? Tak apalah abang, janji tak ada hutang. Tapi kita pegang prinsip, kalau tak hutang tak merasa Ustaz, silakan. Kalau nak merasa tak boleh lena tidur, kalau nak merasa pening kepala setiap bulan, kalau nak merasa hidup kita ni tak tenteram, silakan hutang. Cuba tengok tuan-tuan yang dah pencet sekarang ni, tak ada hutang, relax. Relax, tenang. Lagi 5 minit aircon sejuk, tidur terus. Relax, tak ada. Dapat pula tiang, pula dinding pula. Allah, tenang. Relax, tahu adok. Simple. Nah, saya baru ni pergi resmi masjid, merasmikan kuliah yang pertama masjid. Dia kata ustaz mengenangkan jasa ustaz mencari dana untuk masjid ni. Saya buat live dekat TV, saya buat dekat Facebook, saya buat cari untuk masjid. Siaplah masjid ni. Jadi sebagai pengkuliah pertama kami jemput ustaz. Ustaz kena mai. Selagi ustaz tak datang, kami tak boleh buat kuliah ustaz. Saya pun sampai tuan-tuan, sampai masjid dia orang tak ada dinding. Tiang ni. Tak siap lagi masjid ni. Dah siap. Ada dinding tak ada. Memang konsep dia tak ada dinding. La ilaha illallah. Tujuan dia apa? Nak jimat elektrik supaya angin masuk. Pasang kipas angin masuk. Saya kata anjing tak datang ke? InsyaAllah ustaz, pagar tutup lah. Pencuri? Apa nak curi masjid ustaz? Nak ambil Quran, ambil lah. Nak ambil tongkat mimbar, ambil lah ustaz. Tak ada tongkat ambil kayu ustaz pegang ustaz ni. Yang kedua ustaz, kami buat masjid tak ada dinding sebab kami nak melatih jemaah kami supaya tak menyandar di dinding. Abang-abang kalau pergi masjid ni menyesal, tegak tuan-tuan, ni dinding tak ada tuan-tuan. Subhanallah. Nombor 4, jangan tangguh besok. Kalau dah sampai masa untuk bayar hutang, bayarlah. Kita dah janji dah nak bayar. Tapi kalau benda tu dah berperingkat, kita buat pembiayaan Islam 2 tahun, 10 tahun, 9 tahun, tak apalah, ikutlah giliran. Tapi ni hak hutang biasa ni. Din pinjam RM10, Mat pinjam 100, pinjam 100. Ni masalah. 100 sana, 100 sini, kena 10 orang. Macam mana nak tenang hidup? Di dunia tak tenang hidup, dalam kubur lagi tak tenang. Ustaz boleh tak ustaz? Orang yang tak orang yang berhutang ni tak mampu nak bayar hutang, tak boleh sembahyang jemaah ustaz. Takut orang yang bagi hutang minta. Dia tak mampu dah ustaz, tak tahu nak buat macam mana dah ustaz, tak tahu dah ustaz. Saya pergi masjid pun tak boleh dah ustaz. Sebab apa? Takut kena minta hutang, malu saya. Pergi lah. Memang jumpa ustaz. Kenapa? Saya hutang untuk imam. Sudah ustaz. Tok imam bagi-bagi salam, tengok muka dia, hutang. Udah tak jadi zikir tok imam tuan-tuan. Parah ni tuan-tuan ni. Allah. Tapi kita kena ingat, ada orang yang berhutang, ada orang yang meminta. Mana yang bagus? Mat, bagi aku RM10. Mat, pinjamkan saya RM10. Yang bagi pau. Bagi aku RM10, makna tak bayar dah. Yang pinjam dia ada hasrat untuk membayar. Bagus tuan. Yang tak bagus ialah orang yang berhutang dengan niat tak nak bayar. Orang macam ni jahat tuan. Dia tipu.
Dan yang kelima, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu orang nak mati, waktu dia nak mati, dia minta pada Tuhan panjangkan umur dia sekejap je. Sekejap je, sikit pun jadilah. Untuk apa awak minta panjang umur? Saya nak sedekah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang nak mati, dia minta kepada Allah panjangkan umur, sebab dia nak sedekah dan dia nak buat amal soleh. Jadi kalau kita ni dah hidup, masih hidup, kenapa nak tunggu besok untuk bersedekah? Jangan, jumpa depan mata aja sedekah. Tuan-tuan, bulan Ramadan nanti ni anak-anak kita ni penuh sembahyang tarawih. Saya aja di sekolah saya tiap-tiap malam sedekah pada anak yang datang sembahyang tarawih. Penuh belakang tu budak-budak. Yang nak sedekah 5 orang beratur. Haji Dolah, Haji Mat, Haji Bidin, Haji Yusof, Haji Zainal beratur. Seorang RM1. Budak-budak pun beratur. Satu malam 5 orang, satu malam 10 orang, RM10 seorang. RM1. Kenapa saya ajar sedekah bulan Ramadan? Jangan bagi pada bulan Syawal, sebab bulan Syawal dah habis dah kelebihan, digandakan pahala sunat macam pahala wajib. Bila tuan-tuan bagi duit raya pagi Syawal, habis pahala Ramadan tak dapat. Jadi tahun ni kita ubah di surau ni untuk anak-anak kita ni. Malam ni kita cari 10 orang yang nak derma RM10, yang nak derma RM1 duit raya, beratur depan ni. Kemudian budak-budak beratur ambil seorang RM1, seorang. Malam besok orang lain pula, malam besok orang lain pula. Bagi tahu dekat budak-budak, pagi raya tak ada siapa duit dapat duit raya, datang pak cik tak dapat tahu mana dapat dah tu kan. Selamat duit tuan-tuan. Supaya kita dapat duit raya pada malam Ramadan, supaya kita dapat pahala bersedekah di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan boleh kontrol budak-budak. Siapa yang nak dapat duit raya malam besok, diam. Jangan main, jangan bising. Siapa bising, CCTV ambil gambar. Dia mau tengok CCTV. Aduh, pakai diam 20 rakaat. Itulah cara dia. Itulah cara dia. Siapa yang tak semayang takkan dapat duit. Dia dapat 50 sen je. Itu pun RM1 pak cik kerak 2. Kau setengah, aku setengah. Tuan-tuan, anak-anak kita ni daripada malam pertama dia kumpul tuan-tuan sampai 30 malam, agak-agak je tuan-tuan. Pagi raya dia taklah jalan dah, dia duduk rumah tuan-tuan. Jom mudah-mudahan bersedekah kita ni 5 perkara ni jangan tunggu besok, sebab kita tak tahu sempat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi. Last saya datang sini bila Ustaz? Tahun lepas. Jadi tahun depan pula kita jumpa tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.